kita hidup jangan pernah putus asa. Jangan pandang belakang, kita pandang ke hadapan. Sebab kita ni ada anak. Anak ni lah harta kita. Apa orang nak cakap, biar dia cakap. Itu sudah berlalu. Kita jalan depan. Kita jalan terus. Jangan pandang belakang. Jangan pandang kiri kanan. Kita jangan dengar cakap orang. Apa kata hati kita, kita buat. Memang ditanamkan, makcik cakap, makcik keluar daripada mahkamah dengan kaki kanan, bismillahirrahmanirrahim. Susah senang aku dengan anak aku. Aku takkan minta tolong dengan keluarga aku. Sebab ini pilihan aku. Pilihan hatiku sendiri. Makcik buka telefon ni. Kat pintu mahkamah, pijak belah kanan. Aku bela anak aku sampai akhir hayat. Kalau sebelah Perak datang, no, kau kemaskan baju anak kau. Kau hantar anak kau dekat laki. Anak aku. Aku bela, biar aku mati, badan aku sekat. Aku cakap, aku bela anak aku. Sekarang makcik senang. Senang hati. Bulan-bulan lah. Kalau yang tetapnya kan 9 tan. Tapi kadang ada tambahan. Dia call tambahan dalam 1 tan. Jadi kalau 3 kilang ni, kalau pendapatan makcik kan hantar 14 tan lah sebulan. Aura Maju Trading Pandan dia